atau perlu bersosial atau perlu berinteraksi dalam tempoh yang lama, so dia perlu cari masa untuk keluar daripada crowd untuk diri sendiri sahaja. Okay, ada orang ni tak kisah spend time waktu weekend untuk bersama seorang-seorang je, me time. Okay, tapi ada orang waktu weekend lah dia nak cari orang sebab waktu kerja dia dah terlalu lama berada dalam contoh lab ke. Okay, so itu adalah kita kena tahu kita punya personality macam mana lah. Salah satunya adalah kita punya social, sama ada kita ni introvert atau extrovert. Okay, boleh? Contoh kalau dalam kalangan kita ni adalah introvert, so you all dah perlu berkomunikasi antara satu sama lain dan tempoh lama. So kena curi masa untuk keluar, untuk bertenang dulu, hilangkan segala pendengaran yang didengari waktu itu. Okay, itu adalah cara kita cope dalam satu-satu masa. Okay, boleh? Siapa kat sini kalau saya tengok secara general lah, siapa introvert? Boleh kat tangan? Okay, siapa extrovert? Boleh kat tangan? Okay, ambivert ataupun satu lagi auto kan? Ambivert satu. Yang itu adalah yang baru. Okay, tetapi kita pergi kepada yang asal, sama ada introvert atau extrovert. Cara kita senang je, kita macam mana kita nak sesuaikan diri, itu pun dah cukup lah. Okay, tak kisah kita ni extrovert atau introvert. Ada juga orang extrovert memerlukan support, so kena keluar juga daripada crowd sebentar. Okay, tak semestinya semua crowd tu akan support kepada extrovert dia, tak semestinya lah. Nanti akan cari juga significant others yang betul-betul boleh communicate ikut cara dia. Okay.